sentuh sedikit tentang perlunya istiqamah, dan tadi pun kita bila bercerita mengenai transformasi itu pun perlu ada istiqamah. Dan mungkin Ustaz ni boleh kongsikan sedikit tips lah. Tadi ada sebutkan sedikit kan, buat sedikit-sedikit bagi menghayati Al-Quran itu. Prosesnya bagaimana seterusnya Ustaz, supaya ianya sepanjang kehidupan kita itu tidak terleka daripada menghayati Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya dalam hidup ni kita perlu ada disiplin. Dan disiplin ni merupakan kriteria orang berjaya di mana-mana tempat dalam dunia sekalipun. Jadi itu sebabnya cuba kita iltizamkan diri kita. Sebab dalam Islam ni dia ajar kita disiplin. Waktu sembahyang 1-3 minit, 5-51. Kenapa tak tepat? Itu juga dengan membaca Al-Quran. Cuba kita disiplinkan diri kita. Lepas subuh kita baca 5 muka surat. Lepas zuhur kita baca 2 muka surat. Lepas maghrib, insya-Allah kalau kita jalankan begini tuan-tuan, kita dapat mengkhatam Quran dalam masa 3 bulan. Cuba kita amalkan. Kerana Quran ni 30 juzuk. Satu juzuk ada 20 muka surat. Jadi 10 juzuk ada 200 muka surat. You get me or not? 200 muka surat. Jadi 200 muka surat kalau kita bagikan kepada 20 hari yang produktif, kalau perempuan dia tak produktif, lebih kurang 7 hingga 14 hari, kita kata 10 hari. Bila dia tak produktif, suaminya pun tak produktif juga. Jadi kita kira ada 20 hari. Kalau 200 bagi 20, ada di sana ada 10 muka surat satu hari. Bagikan kepada 5 waktu sembahyang, kita kena baca 2 muka surat sahaja satu waktu sembahyang. Kalau subuh kita rasa panjang waktunya, kita baca lebih. Supaya zuhur nanti kita pelatihan, kita dapat cover masa subuh. Asar 2 muka surat lagi, dan satu hari 10 muka surat saja. Maka dalam tempoh 20 hari, sebulan, kita dah baca 200 muka surat, iaitu 10 juzuk. Maka 3 bulan kita khatam Quran. Maknanya dalam setahun ada 4 kuarter, kita akan khatam 4 kali Quran, campur dengan Ramadan, 1 kali jadi 5 kali insya-Allah. Tuan-tuan, mintalah tolong sadu pada Allah tuan-tuan. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang Nabi ajar pada Muaz bin Jabal. Ya Allah, ajarlah aku, bantulah aku, tunjuklah aku untuk dalam kehidupan ni sentiasa beramal saleh kepadamu, berzikir mengingatimu, dan memperbaiki amal kepadamu. Ala zikrika, membantu untuk mengingatimu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu atas nikmat yang banyak. Dan istiqamah melakukan satu amalan saleh itu dipertingkatkan masa ke masa. InsyaAllah Allah bagi kepada kita istiqamah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz banyak yang telah dikongsikan pada